Halo, Assalamualaikum. Lajunya Syah. Malam ni nak belajar tajuk apa? Tajuk apa ya? Oh, cikgu dah update tadi. Lambat cikgu bagi tahu kan? Topik perakaunan kos dengan InsyaAllah perakaunan kos dengan syarikat. Ayo, siapa dah study? Siapa belum study? Siapa tak sentuh topik syarikat? Siapa yang tanya pasal record tak lengkap ni? Esok tau. Esok lah aku, insyaAllah esok lah. Esok malam. Kita letak topik-topik yang core esok. Nampak macam gelap tak? Cikgu punya lampu dia macam merajuk sikit. So cikgu kena pakai lampu additional, lampu ekstra. Okay, so hi, Assalamualaikum, selamat malam. Salah. Selamat pagi. Cikgu, topik apa malam ni? Malam ni kita nak revise topik perakaunan kos 1, topik syarikat 1, topik share, topik dividen, syarikat berhad, syarikat awam berhad. Cuma untuk perakaunan kos kita tak buat soalan malam ni kita nak buat soalan on syarikat. Untuk perakaunan kos cikgu just share sikit-sikit je lah. Gitu. Hai, siapa ni? Tak nampak. Oh, Wawa. Hai, Wawa. Ni mesti baru habis kelas semua kan? Saya tak suka share sebab share susah. Share tak susah. Kita je yang malas nak faham. Kita je malas nak faham sebab kita banyak benda lagi nak faham. Dia biasa kalau macam topik syarikat, topik share ni kan, dia jadi macam topik alternatif. Dia macam topik backup je. Kalau soalan lain rasa macam susah nak jawab, kita terpaksa jawab topik syarikat, topik share. Tapi kalau soalan lain boleh jawab, kita tinggal je topik share. Dah faham dah? Biasa topik syarikat ni memang selalu kena tinggal. Asal SPM je kalau keluar je, kita tinggal. Sebab biasanya kalau keluar dekat dalam exam tu, ya Rabbi, memang mengundang. Soalan dia memang mengundang. Tak beri kerjasama langsung soalan dia. Biasanya gitulah. Okay. Betul kan? Nampak? Bersetuju kan? Okay, so untuk malam ni so far untuk perakaunan kos, actually last year tips last minute awak revise semula ni je, recap mana latihan yang awak dah buat. Lebihkan kalau terlalu fokus dekat soalan-soalan penyata, ambil masa lah untuk revise balik journal khas, buku tunai, revise balik template, revise balik macam mana cara nak solve, macam mana cara nak mulakan soalan tu. Kalau keluar soalan macam ni, nak mula daripada mana, apa formula-formula kecil-kecil yang kita kena tahu. Macam mana nak cari modal, macam mana nak cari untung kasar, macam mana nak cari modal kerja, macam mana nak cari modal awal, modal akhir, macam mana nak cari untung atau rugi bersih tanpa untung, tanpa hasil belanja. Gitu. So kalau macam dah habis all the penyata-penyata macam tu, revise benda-benda kecil. Revise benda-benda kecil yang kita terlepas pandang. Okay, perakaunan kos. Kalau dah lama tak buat perakaunan kos, buat at least satu soalan. Just nak nampakkan flow dia. Nampak soalan gini, apa first step nak buat? Nampak soalan buku tunai runcit, apa first step nak kena buat? Nampak soalan pembetulan kesilapan, apa first step nak buat? Macam tu. Recap tu last minute. Okay, sebab semua topik banyak yang nak hafal kan? Banyak nak kena buat kan? So hopefully semua soalan, semua topik you all dah practice lah. Janganlah very last minute malam sebelum exam tu baru nak buat. Jangan bahal. Jangan bahal. Okay, silap-silap je dah bukan micro sleep, oversleep. Terlebih tidur kan, tahu-tahu dah bangun pagi dah. Risau.
Okay. So, siapa-siapa yang dah ujung-ujung ni kan, siapa-siapa yang dah fokus dekat topik-topik besar, ambil masa, revise balik topik-topik kecil. Revise balik formula-formula kecil. Okay. So, itulah last step yang you all kena buat sebelum melangkah dalam day 1 exam nanti. Okay. Membantu tak? Okay, so untuk malam ni, dah ready ke? Malam ni, actually, topik perakaunan kos last year dah keluar. Jadi, kita tak buat soalan perakaunan kos. Dan cikgu percaya, you all pun dah buat revision perakaunan kos kan? You all dah buat soalan perakaunan kos kan? Betul tak? You all ada silap-silap sikit tak perakaunan kos? Perakaunan kos tu yang BBBO tu. Ada tak yang dah sempat study tak? Korang walaupun dah keluar last year, korang jangan tinggal. Korang at least buat satu kali. Buat satu soalan macam tu. Just nak nampak flow. Kalaulah keluar objektif, tahulah macam mana nak jawab. Hiduplah tertinggal. Okay? Apa yang tak tu? Cikgu tak sentuh langsung perakaunan kos. Faham? Revise balik formula je. Revise just formula. Macam mana nak cari kos prima, apa contoh kos prima, macam mana nak cari akaun pengeluaran. Alamak, janganlah. Okay. Alright. Gitu. Jangan tinggal langsung. Siapa ni nama? Nota cikgu ni tak jual ke? Ada awak dekat dalam cikgu punya link dekat bio. Tekan je link dekat bio tu. Okay. So jangan tinggal langsung. Okay, jom sama-sama kita revise sikit. Kita pergi dekat topik terakhir. Topik warna purple. Kita revise sikit-sikit je. Takkan bateri nak habis awal lagi tak? Dia bagi ni. Dia bagi restriction. Dia bagi restriction. Dia kata kalau tak ada orang dekat dalam ni, dia nak ban. Dia nak ban live cikgu. Jahat kan? Jahat dia. Okay, jom. Untuk perakaunan kos, sekali lagi cikgu tak buat soalan malam ni. Cikgu nak buat soalan syarikat. Untuk perakaunan kos, kita just revise selaju mungkin lah. Just macam teori-teori sikit. Okay. So, basically, kalau untuk topik last ni, topik 7 form 5 ni, dia ada 2 subtopik kan? Topik apa dengan topik apa? Topik apa dengan topik apa? Dalam topik 7, kita ada 2 subtopik. Iaitu yang pertama, perakaunan kos tu, yang akaun pengeluaran lah. Yang kita akan buat BBBO tu. Yang kita akan buat yang ni lah. Kita kira-kira bahan langsung, buruh langsung, belanja langsung, overhead, macam itu. Lepas tu yang kedua adalah dia punya ni, apa nama ni? Ni, titik pulang modal. Betul! Hi Fin, welcome back. Dia punya ni, titik pulang modal yang ada graf-graf tu. Okay. So, dia ada 2 je subtopik. So, untuk titik pulang modal, satu yang jenis guna formula, satu lagi yang jenis guna graf. Kalau guna formula, kita boleh cari untung atau rugi sasaran. Kita boleh cari untung atau untung yang unit yang perlu dihasilkan. Guna kaedah graf pun, kita boleh cari benda ni juga. Kaedah graf pun, kita boleh cari benda ni juga. Okay, so formula ingat kalau nak cari margin caruman bersamaan dengan haji tolak kerbau. Tak sabar nak masuk Dewan Hari Rabu ni. Sabar. Gunakan masa awak yang ada ni. Fully utilize, fully optimize, fully maximize. Okay, so ni antara formula dia lah. Actually, base formula dia dekat sini je, TPM unit. Yang lain ni semua beranak-beranak je. So, yang ni formula margin caruman untuk bawah ni. Yang ni formula titik pulang modal kalau dia minta RM, jenis darab dengan harga jual seunit sahaja. Yang ni kalau dia minta untung sasaran ataupun unit yang perlu dihasilkan. Okay, alright. So, tu untuk titik pulang modal. Titik pulang modal boleh try buat juga ya. Titik pulang modal cikgu rasa beberapa tahun lepas last keluar. Okay. Basically, kalau untuk perakaunan kos, ada 4 jenis kos yang you all kena tahu, iaitu B plus B plus B. Triple B ni pernah keluar dalam soalan objektif dulu. Dia tanya tentang apakah definisi kos prima. Biasa kan, kalau bahasa paling mudah, jawapan paling mudah, formula yang paling mudah, cara nak menjawab yang paling mudah adalah kita suka jawab menggunakan formula, betul tak? Kan? Kita suka sangat jawab. Apakah definisi kos prima? Kos prima bersamaan dengan bahan langsung tambah belanja langsung tambah dengan buruh langsung campur dengan belanja langsung. Betul tak? Betul tak cikgu cakap?
Kalau soalan tu tanya, apakah definisi kos prima? Kita suka jawab B tambah B tambah B kan? So, itu adalah fakta. Tapi, dekat dalam soalan objektif tu, minta maaf. Pilihan jawapan dia tak ada langsung dia mention pasal 1, 2, 3 ni. Tak ada langsung dia mention. Okey, tapi jawapan yang terpaling betul dia, jawapan yang sebenar dia adalah kos prima ni adalah 3 jenis kos ataupun 3 jenis perbelanjaan yang terlibat yang paling utama dalam penghasilan produk. Ini jawapan untuk soalan tu. Kos yang paling utama dalam penghasilan produk. Jadi kalau macam cost overhead ni, dia tak utama pun. Dia macam extra expenses. Macam kos-kos tambahan. Ada lah, tak ada pun tak apa. Tapi yang 3 ni penting. Macam tu. Okay, so basically itu je lah untuk kos pengeluaran. Lepas tu cost overhead, BBB tambah dengan O, baru kita akan dapat kos pengeluaran. Okay, and then dekat sini you all ada belajar satu perkataan, iaitu KDP. You all ingat lagi kan KDP kan? Cuba kita cikgu, apakah contoh kerja dalam proses? Cuba kita cikgu contoh, apakah contoh kerja dalam proses? Kerja dalam proses tu macam mana? Betul. Apa yang betul-betul tu? Sebab kerja dalam proses, work in progress. Biasa kan kita selalu nampak kalau macam kita kat tepi jalan, kita biasa nampak ada satu macam signboard yang menunjukkan macam kerja-kerja yang separuh jalan sedang dijalankan, kerja-kerja pembinaan sedang berjalan, kerja-kerja yang halfway, benda yang tak siap lagi. Contoh mudah kalau macam kita dekat awal tahun, mati pun nyamuk ni. Tak tahu cikgu. Okey, kerja dalam proses ni adalah barang yang belum siap diproses. Dia tak jadi produk akhir lagi. Contoh mudah macam ni. Contoh kan, kita hasilkan baju kurung. Kalau baju kurung, dia kena ada baju dan satu set dengan kain kan? Okey, tapi katakanlah yang ni 1 hari bulan 1, yang ni 31 bulan 12. Okey, masa 1 hari bulan 1, kita baru siap baju. 1 hari bulan 1 tu maksudnya dia datang daripada 31 bulan 12 lah kan. Okey, masa 31 hari bulan 12 tahun lepas, kita nak jahit baju kurung. Tapi kita baru siap baju. Kain tak siap lagi. Boleh tak kita jual baju tu dekat customer kita? Boleh tak kita jual baju yang tak siap satu set baju kurung dekat customer kita? Baru siap baju, kain tak siap lagi. Boleh tak kita jual produk tu dekat customer kita? Yes, tak boleh. Sebab benda tu tak jadi satu set produk. Sebab kita jual satu set baju kurung. Kita bukan jual sehelai baju je. Dan kita bukan jual sehelai kain je. Kita jual sehelai satu set baju kurung. Jadi itulah kita panggil dia kerja dalam proses. Kalau baru siap baju saja, kain tak cukup lagi. So itu kerja dalam proses. Tapi bila kita dah jahit, kita dah siap satu set baju dengan kain, itu kita panggil dia inventory. Itu baru kita panggil dia inventory. Kalau tak siap, kita panggil dia kerja dalam proses. So, kerja dalam proses boleh jadi kerja dalam proses awal dan juga kerja dalam proses akhir. Kerja dalam proses awal ni maksudnya baju yang siap dekat tahun lepas dibawa ke tahun semasa. So, nanti kain kita akan jahitlah dalam tahun semasa. Kalau kerja dalam proses akhir pula, dia adalah yang kita baru siap kain hujung tahun ni. Esok dah masuk tahun baru. Jadi produk tu tak boleh jual lagi. So kain tu kita kena bawa ke hari esoknya, iaitu tahun depan 2026. So kain yang baru siap tu, itu kita panggil dia kerja dalam proses akhir. Bila masuk tahun depan, so dia akan jadilah kerja dalam proses awal. Dapat tak? Okey, so kain tu kita akan siapkan baju dia pada 1 hari bulan 1 2026. Barulah jadi sehelai inventory. Faham tak? Okey, boleh? Okey, so dekat sini, kerja dalam proses ni, biasanya bila you nak jawab soalan, normally you kena aware dua kaedah ni. Sebab kerja dalam proses ni dia ada dua method. Sama ada, method yang pertama cikgu panggil dia kaedah introvert tau. Introvert ni makna kata, kerja dalam proses tu dia hanya wujud dekat bahagian bawah sahaja.
So maksudnya kan, you akan kira semua. You akan kira bahan, campur buruh, campur belanja, you dapat kos prima, okey. Lepas tu tambah dengan kos overhead, okey, dapat jawapan. Lepas dapat jawapan, baru you tambah KDP awal dan KDP akhir. Okey, baru you dapat kos pengeluaran. Tapi berbeza dengan kaedah extrovert. Kalau kaedah extrovert ni, dia ada di setiap section. Makna kata, dalam bahan langsung, you ada KDP awal, KDP akhir. Dalam buruh langsung, you ada KDP awal, KDP akhir. Dalam overhead, dia ada KDP awal, KDP akhir. Korang perasan tak masa buat soalan perekonomian kos, korang perasan tak ada perbezaan KDP ni? Korang tak perasan pun? Korang tak perasan pun? Kalau pun tak keluar dalam soalan dalam soalan kertas 2, manalah tahu tiba-tiba dia keluar dekat dalam soalan kertas 1 kan, dia nak test awak, lepas tu takkan nak tinggal soalan tu. Korang perasan tak ada beza ni dengan ni? Kenapa? Jawapan dia sama jawapan dia kalau dia tak sama lah, dia different lah. Kalau macam contoh yang ni, contoh kan, sebelum you buat soalan tu, you kena tahu dia guna method mana. Sebab kalau contoh soalan tu dia guna kaedah extrovert. Kalau contoh dia guna kaedah extrovert, tapi cara you jawab macam kaedah introvert, minta maaf, you kena padam balik, you kena buat balik macam ni. You tak boleh letak benda ni dekat bawah sekali, tak boleh. Sebab yang ni dia ada dekat setiap section. Cikgu tunjuk contoh soalan dia. Cikgu tunjuk contoh soalan lah, baru nampak. Kejap cikgu tunjuk cikgu punya buku. So, dalam buku cikgu dah asingkan dah. Yang form 4 punya, yang method introvert dengan method extrovert. Okey, kejap ya. Okey, ni. Okey. Okey. Kita try tengok soalan nombor 2 dengan soalan nombor 3. Okey. Cuba you all tengok. Yang ni soalan nombor 2 tau. Okey. Cuba you all tengok. Soalan nombor 2, you all cari kerja dalam proses. Nampak tak kerja dalam proses dalam soalan nombor 2 ni? Dekat mana kerja dalam proses you all nampak? Alhamdulillah. Nampak tak kerja dalam proses? Okay. Tengok semua the whole question. Tengok dekat sini boleh, tengok dekat sini boleh, tengok dekat sini boleh. Nampak tak? Kerja dalam proses. Sebab kalau guna kaedah yang introvert, maklumat yang diberikan dia tak samalah dengan yang extrovert punya. Okey, nampak tak? Dalam ni. Biasanya kita boleh tengok dekat bahagian awal dengan akhir. Awal tahun dengan akhir tahun. So, nampak tak kat sini? Dia ada bagi tahu kerja dalam proses. Kat sini. Okey. So, yang ni adalah kerja dalam proses. Okey, cikgu nak you all tentukan tau. Yang mana satu introvert, yang mana satu extrovert. Okey, yang ni soalan nombor 2. Soalan nombor 2 nampak ada kerja dalam proses kat sini. Dia ada awal 1, akhir 1. Okey. Cuba tengok soalan nombor 2. Nampak tak kerja dalam proses? Kat sini. So, you all rasakan soalan nombor 2 ni, yang ni, dia guna method apa? Soalan nombor 2 ni, syarikat Hendra. Dia dekat sini 1, dia dekat sini 1. Dia guna method yang mana? Yang introvert ke? Yang extrovert? Soalan 2 introvert, soalan 3 extrovert. Betul. Yes. Jadi, bila you dapat soalan yang ini, ataupun kalaulah keluar kat objektif kan, kalau sahaja nak test awak kan, mentang-mentang kertas 2 tak keluar, so dia pun nak test kat kertas 1 kan. So, mungkin dia akan bagi tu bentuk petikan je lah. Dia bagi petikan kecil, lepas tu nanti dia suruh cari berapakah kos pengeluaran. Macam tu. So, kita kena kira. Kita kena masukkan lah. So, nak masukkan macam mana? Kita kena ambil setiap satu. So, kita kena masukkan dia punya bahan langsung ni. Bahan langsung dia apa? So, kita tengok belian bahan langsung. Ni bahan langsung, belian bahan langsung ni. So, belian bahan langsung. Lepas tu, inventory awal bahan langsung. Inventory akhir bahan langsung. Okey, di mana ada inventory bahan langsung, inventory awal bahan langsung, di situ ada kerja dalam proses bahan langsung. Cikgu tunjuk kat belakang. Yang extrovert punya. Macam ni.
So, dia ada inventory awal. Di mana ada inventory awal bahan langsung? Di mana ada inventory awal bahan langsung? Di bawah dia ada kerja dalam proses awal bahan langsung. Di mana ada inventory akhir bahan langsung? Di situ ada kerja dalam proses akhir bahan langsung. Di mana kalau untuk buruh dia tak ada inventory awal, inventory akhir kan? Yang ni lepas kita letak operator pengeluaran, gaji pekerja. Kalau operator pengeluaran dia ada nama-nama lain. Kita tak semestinya operator pengeluaran je. Boleh jadi dia ada nama lain. Ni nama-nama lain dia. Upah langsung, buruh langsung, gaji langsung, kos langsung, kos gaji langsung, operator pengeluaran, pekerja kilang. Ni nama-nama lain dia. Tak semestinya buruh langsung saja. Okay. Alright. So, yang ni lepas tu kita tambahkanlah dengan KDP awal tolak KDP akhir. Macam tu. Tambah KDP awal, tolak KDP akhir. Okay, lepas tu kira macam biasa. Tambah, tolak. Okay. Lepas tu, last kali, yang terakhir, yang overhead ni. Overhead dengan overhead. Dia akan duduk kat sini. Ni. Yang ni salah, yang ni salah. Yang ni kita pindah ke kiri sikit. Jadi, total overhead dulu. Kemudian, total overhead itu letak dekat bawah ni. Kemudian, kita tambah awal, tolak akhir. Itu saja. Dapat jawapan, pindah kanan. Macam biasa. Okay, manalah tahu dia nak keluarkan objektif. So, at least awak tahulah dekat mana kita nak isi kerja dalam proses tu. Okay, boleh tak? Okay. So, untuk perakaunan kos itu je kot. Sebab cikgu tak ada nak buat soalan pun untuk perakaunan kos. Cikgu nak masuk kat syarikat. Alright, boleh tak untuk perakaunan kos? Ada apa-apa soalan tak nak tanya untuk perakaunan kos sebelum kita pergi pada topik syarikat? Ada tak? Cikgu ada 2 soalan tau untuk syarikat. Untuk kita kira dividen. Sekejap cikgu ambil yang kita orang buat lah. Okay ke tu? You all okay ke tu? Suara cikgu tak ada lagging kan? Kamera cikgu kabur? Kabur lagi ke? Okay, so now kita nak masuk dekat syarikat. Okay, untuk syarikat ataupun saham ataupun dividen, cikgu nak guna 2 soalan. Kita akan buat yang senang dulu. Lepas tu nanti kita akan try buat. Kalau sempat, kita try buat yang panjang. Okay, siapa hari tu trial SPM dia keluar syarikat bentuk panjang macam ni? Ada tak? Ada tak negeri mana yang ada keluar soalan panjang macam ni? Mungkin masa korang buat syarikat tu korang terperasan ke kan? Ingat tak negeri mana? Sebab soalan yang cikgu ambil ni, cikgu ambil soalan 2019-2020. Kalau yang Terengganu pendek. Terengganu ni pendek. Okay. So, untuk syarikat, cikgu guna 2 soalan. Kalau korang nak try buat sama-sama boleh. Kalau korang nak download juga boleh. Korang pergi dekat Terengganu 2024. Okay. Saya kat Google. Soalan percubaan SPM 2024 Terengganu dan juga Pahang 2019. Okay, so untuk syarikat, you all ingat lagi syarikat ada berapa jenis? Bukan syarikat, saham ataupun share dekat dalam syarikat Berhad, syarikat Senyum Berhad tu. Ada berapa jenis? Kita ada share apa? Kita ada share apa? Ingat lagi tak? Cuba share. Share apa? Share apa? Ya Allah. Okey, dua tu apa dua tu? Share biasa dengan share keutamaan. Okey. Kalau dari segi perbezaan yang paling ketara antara share biasa dengan share keutamaan. Tahu tak apa perbezaan yang paling ketara antara share biasa dengan share keutamaan? Sebelum cikgu highlight dia punya formula. Cuba share. Apa benda ataupun apa keunikan, keistimewaan, kebesan. Okey, share biasa dengan share keutamaan. Thank you. Lagi-lagi, keutamaan dapat tunggakan dividen, betul? Tunggakan kumulatif. Soalan B tu ada formula dia tak? Template ke dah buat tapi tak faham. Soalan B mana? Ni ke? Soalan B ni ke? Okey. Lagi. Apa lagi?
Share keutamaan tak boleh undi dalam mesyuarat agung tahunan. Share biasa boleh undi? Betul. Betul-betul. Dalam banyak-banyak benda, semua benda, keutamaan dekat share keutamaan tau. Kelebihan semua nampak dekat share keutamaan. Tapi nampak kat share biasa, share biasa, sian je. Sian share biasa. Dalam banyak-banyak benda semua dia tak dapat. Dia cuma dapat hak bersuara je. Hak mengundi saja. Sebab keuntungan dia kan berdasarkan dividen dia kan berdasarkan keuntungan company. Jadi dia ada hak lah untuk beri sesuatu input kepada company supaya company boleh improve. So that company boleh dapat untung yang banyak dan dia akan bagi efek dekat dividen share biasa. Terbitan tu macam mana? Terbitan yang ni, merekod terbitan share ke dalam jurnal amal. Yang ini adalah berdasarkan yang ni, 18 Julai. Sekejap lagi kita nak masuk. Okay, so thank you siapa yang dah share tadi ciri-ciri dia. Okay, jom kita try buat soalan ni. Okay, kita try buat soalan ni. Tapi sebelum tu, cikgu nak share dengan korang antara formula yang you all kena tahu untuk soalan ni. Untuk soalan syarikat. Okay. Yang ni kan, yang korang tunggu-tunggu kan, bubur tu. Okay. So, bismillah. Kalau you all nak salin, jemput salin ya. Alright. So, dekat dalam topik syarikat ni, kejap. Cikgu rasa macam cikgu nak sengitkan. Senang nak nulis. Kitanya tulisan sengit. Apa beza interim dengan akhir? Okay, kawan-kawan, boleh tak kita bantu miau? Cuba share yang you all tahu. Apa beza interim dengan akhir? So, yang ni bawah syarikat, kita ada 2. Kita ada share keutamaan. Kita ada share biasa. Okey, bawah share keutamaan, kita ada 2. Oh, tak nak. Cikgu nak highlight share biasa dulu. Okey. Interim bayar tengah tahun, akhir selepas bayaran interim. Interim tengah tahun, akhir tu akhir tahun. Okey, boleh? Ataupun interim tu adalah dividen awal, dividen sementara. Kalau akhir tu dividen di akhir tahun lah. Kenapa akhir tahun? Kenapa akhir tahun? Sebab biasanya kita kena kira kita punya keuntungan tahun tu dulu. Kita dah cukup, contoh hujung tahun kita bulan 12 kan. So kita kena kira dulu keuntungan kita daripada bulan 1 sampai bulan 12. Dapat untung berapa satu tahun tu, baru kita boleh confident untuk announce berapa dividen kita nak bagi dekat shareholder. Tapi ada company yang besar-besar kan. Company yang banyak result. You all tahu kan result tu kan? Company yang banyak result. Company yang dah establish bertahun-tahun, berpuluh tahun. Diorang ada banyak untung-untung yang tertahan tau. Diorang banyak untung-untung yang diorang simpan sebelum-sebelum ni kan. Jadi company-company yang besar, biasanya diorang mampu untuk bagi dividen. Diorang mampu untuk bagi dividen interim, dividen awal. Tapi kalau company baru set up, baru establish 3, 4, 5, 6 tahun, so biasanya result tu tak banyak. Jadi normally kalau company-company yang baru set up, baru establish, kita buat dividen akhir saja. Sampai hujung tahun, dapat untung tahun tu berapa, baru kita announce dividen kat orang. Dapat? Kita tak boleh announce dulu sebab nanti kita tak mempunyai dana yang mencukupi nak bagi dividen. Okay? So, bawah share biasa, single partner. Sabar bawah, single kat partner kat sini. Kalau share biasa, biasanya dia akan bagi dekat you all 2 jenis je. Sama ada dia akan bagi dekat you all bentuk percentage, ataupun dia akan bagi dekat you all bentuk... Macam mana nak slowkan ni? Geram. Okay, sama ada dia akan bagi bentuk percentage ataupun bentuk sen. Okay, so kalau dia bagi bentuk percentage, macam mana dia punya formula? Persawan RM. Apa tu? Kalau dia bagi bentuk percentage, macam mana formula dia? Okay, so kalau dia bagi bentuk percentage, senang je. Percentage darab je dengan bur. Okay, percentage darab je dengan bur. Okay, alright. Kalau macam sen, macam mana kalau dia bagi sen? Okay, untuk sen ni best. Sebab sen ni dia cuma bagi sen, berapa sen lah? 5 sen ke, 2 sen ke, 7 sen ke, 10 sen ke, macam tu. Betul, darab dengan bu je. BU saja.
bilangan unit. Bilangan unit, yang ni bilangan unit darab dengan RM se-share. So actually bilangan unit dengan darab dengan RM se-share tu, itu adalah formula untuk modal diterbitkan dan berbayar penuh. Cuma cikgu short formkan lah supaya senang nak ingat, senang student nak hafal. Okey, ya, bubur. Wawa lah. Mana-mana tukar nama bubur. Cikgu macam, okey, tak apalah, asalkan awak ingat. Okey, jadi modal diterbitkan dan berbayar penuh, formula dia adalah BUR. BUR tu apa? Bilangan unit darab dengan RM se-share. Normally, bilangan unit dengan RM se-share ni ada je dekat dalam soalan ni. Yang ada unit darab dengan RM se-share. Itu je. Dapat? Mira, no? Wawai ke je? Oh, ya ke? Okey, so yang ni adalah modal diterbitkan dan berbayar penuh. Jadi bilangan unit darab dengan RM se-share. Dalam ni tak ada langsung peratus. Jangan mana-mana nak letak peratus. Peratus-peratus semua dekat bawah dividen. Dividen sahaja kita main-main percentage. Modal, no percentage at all. Okey, so dapat untuk share biasa. Kalau share biasa ni kan, tak kisahlah dia bagi tengah tahun ke, hujung tahun ke, awal tahun ke kan. Tak kisahlah, kalau dia bagi percentage je, darab dengan BUR je. Tak ada tempoh-tempoh. Share biasa tak main tempoh-tempoh. Kalau share utama, main tempoh-tempoh. Okey, jadi contoh, dekat sini kita letak, okey, untuk share keutamaan, biasanya dia akan bagi percentage saja. Share keutamaan tak mainlah sen-sen. Okey. So, share keutamaan dia main percentage saja. Cuma, dekat sini dia pecah pada dua. Iaitu, percentage yang single percentage ataupun partner percentage. Okey. Single percentage ataupun partner percentage. Okey. So, macam mana single percentage ni? Macam mana partner percentage ni? Okey, jom kita tengok contoh kat atas ni. Okey, cikgu nak tanya yang kurang lah. Cuba you all tengok dekat dalam soalan ni. Untuk share keutamaan, berapakah maksimum dividen yang dijanjikan untuk share utama tu? Cuba tengok based on soalan ni. Kita ambil soalan pendek dulu. Cikgu single ke partner? Tak ada jawapan. Okey. Cuba tengok dalam soalan ni. Untuk share keutamaan, berapakah maksimum dividen yang dijanjikan untuk share utama? Nampak tak? Cari je mana-mana yang share keutamaan. Nampak tak share keutamaan berapa persen? Yes, 9%. Nampak tak kat sini dia ada 9%? Biasanya dekat bahagian atas lah. So, dekat sini 9% kan? So, nak cakap dengan you all, untuk share keutamaan ni, dia dijanjikan 9% paling maksimum. Kita tak boleh bagi 10% kat dia. Kita tak boleh bagi 20% kat dia. Tak boleh. So, kena maksimum 9%. Kalau kita bagi sikit, nanti tahun depan dia akan tuntutlah mana yang tertunggak-tunggak tu. Okay? Alright, jadi maksimum dia 9%. Contoh dekat sini ya, cikgu explain konsep dulu. Jadi contoh, katakan untuk partner percentage dulu. Untuk partner percentage, contohlah ya. Untuk share keutamaan ni, katalah maksimum kita janji nak bagi dekat dia dividen 9%. Okey. Biasanya dekat sini, katalah dalam masa 1 tahun, 1 hari bulan 1, 31 hari bulan 12. Let's say, kita nak umum dividen tu katakan bulan 10, 31 hari bulan 10. Ini cikgu pick random je. So, dekat sini, kita umumkan 31 hari bulan 10. Yang ni dividen interim. Katalah, dividen interim ni kita umumkan 5%. Agak-agak, berapakah dividen yang kita kena bagi dekat share utama di akhir tahun? Maksimum 9%. Kita dah umum 5%. So, agak-agak berapa balance yang kita kena agihkan dekat akhir tahun nanti? Maksimum 9, kita ini 5, yang ni 4, okey 9. Kita dah umumkan 5% dekat dividen interim, dividen awal. So berapa tinggal? 4%. Betul. Jadi dekat sini untuk ujung tahun 4%. Dapat?
maksimum 9, dah umum 5. Berapa balance? 4. Kalau maksimum 9, dia dah umum 2, berapa persen dekat akhir tahun? Berapa persen dekat akhir tahun? Dia dah umum 2. 2% dekat awal. Ataupun dekat interim. Berapa balance untuk akhir pula? Akhir tahun. Betul 7. Yes. Kena tengok maksimum berapa. Kalau maksimum dia 6, dah umum 5, so balance dia 1. Kalau maksimum dia 4, dia dah umum 2, balance dia 2. Macam tu. Faham? Itu cikgu panggil dia partner percentage. Dia ada pasangan dia. Kalau maksimum dia 7, kalau dah umum 4, balance dia 3. Macam tu. Faham tak yang ni? Partner percentage. Dia akan cakap lah maksimum tu. Betul. Memang wajib dia akan bagi. Dia takkan tak bagi punya lah. Memang akan cakap dekat dalam ni. Okay. Dapat ya? Okay. So now, kita pergi kat sebelah pula. Untuk yang single. Okay. So, untuk yang single, biasanya dekat dalam soalan ada juga maksimum. Dalam soalan memang ada maksimum. Contoh soalan ni maksimum dia 9%. Okay. Tapi, masa dia umumkan, jom kita try tengok contoh soalan ni. Kita nak tengok dia umumkan tak berapa persen. Okay, jom kita baca sama-sama Kita go through je. Go through sama-sama je. Okay. Cuba kita cari. Dia tak ada cakap pasal dividen interim. Okay, ni. Nampak tak dividen interim yang ada kat sini? Okay. Dia kata lembaga pengarah ni, dia isytiharkan dividen interim kepada pemegang syek keutamaan dan 3 sen kepada 3 sen se-share kepada pemegang syek biasa. Cikgu nak tanya yang kurang satu soalan. Daripada atas ni, sampai ke sini, ada tak dia mention syek keutamaan dibayar berapa persen? Cikgu nak korang yang tentukan. Tengok based on soalan tu. Ada tak dia mention syek keutamaan dibagi tahu berapa persen? Dia memang bagi tahu dividen interim dia nak bayar dekat syek utama. Tapi dia bagi tahu tak berapa persen? Tak ada kan? Okey, kita tengok akhir tahun pula. Bagi tahun berakhir, lembaga pengarah telah mengisytiharkan dividen akhir. Okey, bagi pemegang syek keutamaan dan 5 sen kepada syek biasa. Okey, untuk akhir pula. Untuk akhir. Nampak tak? I win the moon. Sihat ke? Paper student kita nak exam dah minggu depan. So, kena buat kelas. Gitu. Okey, untuk akhir tahun. Untuk akhir tahun pula. Daripada sini sampai sini. Nampak tak? Dia cakap dia bagi dividen akhir untuk syek utama. Tapi ada ke percentage? Ada tak dia bagi percentage? Kod-kod dia bagi 2% ke 3% ke? Tak ada. Alamak. Kata bagi dividen kat share utama tapi tak bagi pun percentage. Okey, kalau yang begitu rupa dia, soalan dia gitu. So, kalau maksimum, kita kena ambil maksimum dia lah. So, maksimum dia 9. Jadi, dividen interim dengan dividen akhir, dua-dua kita kena letak 9%. Tapi, kita kena agih ikut tempoh. Darab tempoh. Okay. Tempoh ni macam mana? Kita akan tengoklah based on tarikh dia bagi. Okay, dapat? Kita akan tengoklah. Okay, nak tengok tarikh tu macam mana? Okay, contoh. Okay, cikgu bagi contoh ya. Cikgu bagi contoh. Korang fahamkan konsep dia. Cikgu buka satu timeline. Katalah, yang ni 1 hari bulan 1, 31 hari bulan 12. Contoh. Okay, so masa 1 bulan 1 tu, katalah dia tak terbitkan saham lagi. Contohlah, dia terbitkan saham tu dalam, contoh dalam 18 hari bulan 1. Yang ni contoh ya. 18 hari bulan 1, dia terbitkan saham. Dalam ni adalah share biasa, share utama. Okay, so dalamnya adalah share biasa, share utama dalam ni. Okay, masa awak terbitkan saham, dah confirm ke dapat duit? Masa kita terbitkan saham, kita jual saham lah. Terbit saham bermaksud jual saham. Kita jual saham dekat orang yang nak beli saham kita tu. So, masa kita jual saham, kita terbitkan saham, kita dah confirm ke dapat duit? Belum.
Unless kalau dia bagi tahu kat bawah tu, semua saham telah berbayar penuh pada tarikh diterbitkan. Yang itu baru betul. Modal diterbitkan dan berbayar penuh dekat 18/1. Tapi biasanya ujung-ujung bulan lah. Kita akan dapat duit tu, katalah 25/1. Okey. 25/1, ngam-ngam 25/1, kita dapat duit. So, masa ni baru berbayar penuh. Okey. Masa ni baru berbayar penuh. Okey. Let's say, kita nak umumkan dividen. Kita nak umumkan dividen interim ni, contohlah dalam maybe 31 Julai. Contoh ya, 31 Julai. So, 31 Julai kita nak umumkan dividen interim. Masa 31 hari bulan 12, yang ni kita nak umumkan dividen akhir. Okey. Bila you nak kira dividen, pastikan dividen berdasarkan tarikh terima duit, bukan tarikh terbit saham. Faham? Dapat ya? Jadi, bila kita nak kira dia punya tempoh, kita kena kira tempoh berdasarkan tarikh berbayar penuh, bukan tarikh bila terbit saham. Sebab, logik lah. Kalau awak nak bagi dividen dekat orang, mestilah awak kira dividen dari tarikh awak dapat duit daripada dia. Dari tarikh dia sah sebagai shareholder kita. Dapat? Okey. So, kita akan kira dividen daripada tarikh 25 hari bulan 1 sampai 31 hari bulan 7. Faham tak setakat ni? Faham tak setakat ni? Bukan kira daripada 18 hari bulan 1, tapi kira daripada 25 hari bulan 1 sampai daripada 25 hari bulan 1 sampai 31 bulan Julai. Okey, dapat tak setakat ini? Faham ya? Bukan daripada terbit, tapi daripada kita dapat duit. Okey, lepas tu tengok juga kita dapat duit 25 hari bulan 1 tau. Bulan 1 ada 31 hari bulan 1. So, 25 hari bulan sampai 31 hari bulan. Berapa hari? Cuba kira kejap. 25 sampai 31. Tinggal berapa hari? Tinggal berapa hari je? Dalam 5-6 hari macam tu. Jadi, kalau tinggal 5-6 hari sahaja, bulan 1 tidak dikira sebagai 1 bulan. Jadi, bila nak kira dividen, kita akan starting kira dividen berdasarkan 1 hari bulan 2. Bukan bulan 1. So, bulan 1 excluded. Tidak termasuk. Sebab waktu yang tinggal nak cukup sampai ke 31 hari bulan 1 tinggal beberapa hari je. Jadi bulan 1 kita tak bagilah dividen. Kita tak boleh bagi dividen dekat orang yang baru je invest dalam masa 6 hari. Betul tak? Jadi kalau you nak bagi dividen, you bagilah dekat shareholder yang dah invest dekat kita lama. 18 hari. Kalau 18 hari kita boleh dikira sebagai sebulan. Macam tu. Kalau 15 boleh dikira sebagai sebulan. Kalau 16 hari bulan 1 tak boleh. Kalau 16 hari bulan 1, balance hari dekat belakang tu tinggal dalam 14 hari je tinggal. Jadi kalau 14 hari je tinggal, tak boleh lah, tak cukup lah 1 bulan. Okey? Dapat? Alright? Jadi hati-hati dengan tarikh. So tengok, 25 lah kita dapat duit. Okey, 25 ni dah ujung-ujung dah ni. Kalau dah ujung-ujung bulan 1, so maksudnya bulan 1 tak kira. So dia akan start bayar bulan 2. Okey, cuba kira kejap bulan 2 sampai 31 bulan 7. Cuba kira kejap. Bulan 2 1 hari bulan 2 sampai sini berapa bulan? Berapa bulan? Cuba kira kejap. Bulan 2 sampai bulan 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, cantik. 6 bulan. Jadi, untuk dividen yang atas ni kan, yang dividen interim ni 9%, you akan darabkan dengan tempoh dia iaitu 6/12. Dapat? Okey, so yang ni kita kena agihkan ikut tempoh ya. Darab 6/12. Faham? Okey, so last kat sini kita tengoklah yang dividen akhir pula. Okey, kalau dividen akhir, kalau yang interim kan 31 bulan 7 kan. So kita akan start by 1 bulan 8 lah. Cuba kira bulan 8 sampai bulan 12. Bulan 8 sampai bulan 12. Bulan Ogos sampai bulan 12. Bulan Ogos dia kira sebagai sebulan sebab dia start 1 bulan 8. Kalau dia berakhir pada 31 bulan 7, dia 31 bulan 8, so dia akan start 1 bulan 9. Macam tu. 5 bulan. Jadi, kalau untuk yang dividen akhir, tak cukup lah 6 bulan. Dia akan jadi 5/12 je.
Macam gitu. Okay, dapat tak? Faham tak konsep dia? Gitu. Faham ke? Boleh? You all dah take note? Dah salin? Okay, jadi beza ya. Kalau dia bagi tahu maksimum dia ini, dia umumkan ini, baki dia terus ambil 4%. Tak payah agi-agi tempoh-tempoh. Tak payahlah tempoh tu. Tempoh-tempoh tu hanya kalau dia tak bagi tahu je dia dividen interim berapa, akhir berapa. So kita akan ambil maksimum tapi agi ikut bulan. Macam gitu. Okay, faham ya? Okay, jom. Dah ready? Kita nak try buat soalan ni. Kita nak try buat soalan ni. Okay, so untuk soalan ni, biasanya cikgu cadangkan bila keluarlah soalan gini kan. Terus ready, tak payah baca banyak-banyak kali. Nanti kalau kita baca tanpa kita tulis, tanpa kita extract maklumat, nanti kita akan baca 10 kali. 10 kali baca, 10 kali tak faham. Minta maaf cakap. Sebab cikgu pun macam tu. Jadi, kesimpulannya, bila nampak soalan macam ni, terus buka timeline. Okay. Terus buka timeline, terus cari dan terus tengok bila tempoh kewangan ni berakhir. Okey, cikgu bagi soalan, cikgu nak you all tengok betul-betul bila dia berakhir. Carilah kat mana pun. Nampak tak perkataan? Bagi tempoh kewangan berakhir. Akaun ni berakhir pada dah. Ada tak perkataan tu? Ada tak dia mention perkataan tu? Berakhir pada bila, bagi tempoh berakhir pada apa, bagi tarikh berakhir pada bila, macam tu. 30 Jun 2024. 30 Jun 2024. So 30 Jun 2024 kita letak dekat akhir tahun dia. Okay. So dekat sini you cari akhir tahun saja. Cari akhir tahun saja dalam soalan. Awal tahun tak payah cari dalam soalan. Awal tahun kita yang decide. Kita yang tentukan. Sebab apa tahu? Sebab kadang-kadang ada student ingat 18 Julai ni dia start business kat sini. Salah. Ini bukan start business. Yang ni start terbit. Kita boleh je nak terbit saham bila-bila dalam setahun tu. Kalau kita start business bulan Januari, kita nak terbit bulan 3 pun boleh. Bulan 6 pun boleh. Kita terbit lambat sikit pun boleh. Macam tu. Jadi, jangan tengok yang dekat atas ni. Cari akhir. Oh, berakhir pada berapa? 30 Jun. So, ambillah 30 Jun letak kat sini. Kalau macam soalan yang ni pula. Okey, cuba tengok soalan ni. Cuba you all cari. Dekat mana akhir tahun dia? Ada tak perkataan tempoh kewangan berakhir? Akaun berakhir? Ada tak perkataan berakhir? Nampak tak soalan ni? Bila dia berakhir? So nampak kat sini? 31 Disember 2018. Itu akhir dia. So, kalau kita dah tahu akhir, baru kita akan jumpa bila dia bermula. Okay, so kalau untuk soalan ni, dia berakhir pada 30 hari bulan 6 2024. So, bila dia bermula, a day after, sehari selepas tapi tahun lepas. So, sehari selepas 30 hari bulan 6, 1 hari bulan 7. Tapi tahun lepas, 2023. Okay. Dapat tak? Yang ni cara nak tentukan tarikh dia. Okay, so kita keluarkan dulu dia punya timeline. Okay, jom. Okay, jom kita tengok dia punya ni. Hari ni setahun tak ada ke? Cikgu rasa dia tengah study AdMed tu. Yang ni soalan mana? Yang ni soalan Terengganu 2024. Yang ni soalan Terengganu 2024. Okay, jom. Kita sekali baca, kita terus keluarkan maklumat dia. Jangan baca banyak-banyak. Jangan baca banyak-banyak kali. Okay. Pada 18 Julai 2023... Rindu dia ke? Syarikat Mozart Berhad telah menerbitkan 6 juta unit 9%. Okey, kita ambil yang ni. 6 juta unit 9% RM1 se-share. Okey. So, pergi dekat bawah. Tandakan di mana 18 Julai terbit. Okey, dia terbitkan apa? Okey, kita highlight gini. Share keutamaan, share biasa. Share keutamaan, 6 juta unit
RM1. 6,000,000,000 RM1. Okay. Percentage. Duduk depan. Percentage duduk depan. Okay. Tak sedih ambil ke? Si dah penuh dah dalam kepala Wawa tu. Okay. Lepas tu share biasa. Sambung je terus. Dan 2,500,000. Okay. 2.5 juta. Unit share biasa. Harga 50 sen se-share. Okay. 2.5 juta. 2,500,000 unit. 50 sen. Okay dah. Yang ni adalah terbit. Okay, kita tak dikira apa-apa tau. Kita just extract je maklumat dia. Okay, untuk paragraf pertama dah settle dah. Dah siap. Okay, lepas tu. Lembaga pengarah telah mengisytiharkan dividen interim kepada pemegang share keutamaan dan 3 sen se-share share biasa pada 30 November 2023. 30 November 2023. Okay, agak-agak kan 30 November. Apa? Saja je nak bagi kabur-kabur kan. Entahlah, cikgu pun tak tahu kenapa. Okay, 30 November 2023 ni, agak-agak dia duduk kat depan-depan ke, tengah-tengah ke, belakang-belakang? Depan-depan ke, tengah-tengah ke, belakang-belakang? 30 November. Kiralah bulan 7, bulan 8, okay. Tengah-tengah. Cikgu letak kat tengah-tengah ya. Anggaran ni cikgu letak kat tengah. Okay, cikgu pun tanda 30 November. So, 30 November tu adalah dia punya dividen. So, ni dia punya dividen interim. Keluarkan maklumat je dulu. Tak payah kira lagi. Sekejap, ini cikgu depankan sikit. Okay, so kita nak keluarkan dia punya. Okay, share keutamaan dia umumkan berapa? Share biasa dia umumkan berapa? Okay, share keutamaan dia umumkan ada share, ada dividen interim tapi dia tak bagi tahu berapa persen. Untuk share biasa dia ada 3 sen. So, kalau dia tak ada mention berapa, kita akan guna percentage yang mana satu? Single ke partner? Kita pakai yang single percentage or partner percentage. Betul. Kita akan pakai single. Di mana kita akan masukkan dia punya tarikh. Kita akan kira dia punya berapa bulan tu. Okay, so dia punya dividen interim dia. Kita akan ambil maksimum dia. Di sini tadi maksimum dia adalah 9. So, 9%. Okay, kemudian you akan agihkan berapakah dia punya tempoh dia. Okay, dekat sini dia kata, kita tertinggal ni tadi. Dia kata semua share telah dilanggan dan dibayar penuh pada tarikh tutup permohonan 29 Julai. Okay, di sini. Cikgu tanda 29 Julai kat sini. 29 Julai dapat duit. Jadi, bila kita nak kira dividen, kita akan kira dividen berdasarkan 18/7 ke berdasarkan 29/7? Berdasarkan 18/7 ke 29/7? Tarikh dapat duit 29/7. So, bulan 7 ada 31 hari. Tinggal 3 hari je nak ujung bulan. Boleh tak kita kira bulan 7 tu sebagai sebulan? Yes, Bija. Kita akan kira based on 1 hari bulan 8. Okay, cuba kira. 1 hari bulan 8 sampai 30 hari bulan 11. 1 bulan 8 sampai 30 bulan 11. Berapa bulan? Berapa bulan tu? Bulan 8 sampai bulan 11 sahaja. Bulan 11 tu dikira sebab akhir bulan. Betul. 4 bulan jadi darab 4 per 12. Okay? Alright? Okay, jom kita tengok akhir tahun pula. Okey, dia kata bagi tahun berakhir 30 Jun 2024, lembaga pengarah mengisytiharkan dividen interim, dividen akhir, pemegang share utama dia tak bagi tahu berapa, tapi dia bagi tahu untuk share biasa. Okey, kat sini dia ada dividen akhir. Share keutamaan tak bagi tahu berapa, itu yang single percentage. 9%. Darabkan dengan berapa bulan ni? Interim sampai 30 November. Kita pakai single juga. Yes, betul.
kita kira daripada 1 hari bulan 12 sampai 30 hari bulan 6. Berapa bulan? Cikgu tak nak you all kira 12 tolak 4 tau. Cikgu nak korang kira one by one. Ni. Macam tu. Okey, dapat 7. Betul 7? 7 bulan. 7 per 12. Okay, dah siap? Okey, jom kita kira. Okey, dalam soalan, yang ni kita dah keluarkan maklumat ni. Kita tengok sekali. So, sekarang bila kita dah keluar, kita masuk jadual. Keluar, masuk jadual. So, kita kuranglah sikit masa kat sini. Tak payah tengok lama-lama sini. Okey. Sekali dua baca. Okey, dah faham dah. Masuk. Okey, lepas tu, jom kita try tengok apa yang diminta. Okey, soalan pertama. Dia suruh kita hitung jumlah modal diterbitkan dan berbayar penuh untuk terbitan share pada 18 Julai 2023. Okey, yang ni senang. Pengiraan biasa, BUR. Modal diterbitkan dan berbayar penuh. So, cara nak jawab dia, you tulis dulu. Modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okey, tinggalkan dulu. Lepas tu dekat bawah ni, you kira lah untuk share keutamaan. Okey, untuk modal diterbitkan berbayar penuh, hanya BUR sahaja. BUR sahaja. Bilangan unit darab RM se-share. Mana dapat? Dalam ni dah ada. Tak payah tengok kat atas dah. Tengok kat sini je. Oh, 6 juta unit darab RM RM1. Dapat jawapan. Berapa? Lepas tu share biasa pula. 100,000 darab 50 sen. Okey, dapat jawapan. Jawapan ni dengan jawapan ni tambah sekali dekat sini. Dapatlah jawapan final dia. 2 markah. Boleh? Boleh dapat? Boleh dapat tak? Okey, faham? Okey. So now, kita nak kira dia punya nombor 1 dah siap dah. Okey, now kita nak kira nombor 2 dengan nombor 3. Okey, kalau nombor 2 dengan nombor 3 ni, kan 2 markah kan? Dividen interim dengan dividen akhir kan? Kalau untuk soalan gitu, cikgu cadang, buat dalam jadual terus. Okey, cikgu bukakan jadual. Macam mana kita nak buka jadual? Okey, kita buka jadual. Jangan risau, markah tak tolak. As long as pengiraan awak betul, then dapat markah. Kita buka jadual, senang. Okey, cikgu bagi 2 dulu. Senang nanti nak buat pengiraan. Okey, cikgu bagi 2 dulu. Untuk kiri yang kanan ni, cikgu bagikan ikut. Kalau yang bahagian kiri ni adalah interim. Yang ni adalah dividen interim. Yang ni adalah dividen akhir. Okey, jadi cikgu dah boleh jawab soalan nombor 2 dengan nombor 3 dalam ni sekali. Ni nombor 2. Yang ni nombor 3. Okey, 2 dengan 3. Okey, jom kita masukkan maklumat-maklumat dia. Okey, bila nak cari dividen, kita salin dulu. Okey, ni share keutamaan. Dalam exam tulis full tau. Share keutamaan. Okey, sama dengan percentage darab BUR darab 4/12. Okey, dapat? Okey, boleh? Okey, kalau share keutamaan, okey, yang ni share keutamaan, ini share keutamaan. Sebab satu interim, satu akhir. Okey, yang ni 9% darab BUR darab 7/12. Dapat? Okey. So, yang ni nak selamat, tak nak confuse, tak nak pening-pening, kita ikut je. 9% BUR. Bilangan unit 6 juta darab RM1. So, cikgu buat one by one. Ada yang boleh terus darab dengan BUR atas tu kan? Tapi cikgu buat one by one sebab tak nak confuse. Darab RM1 darab 4/12. Okey, dapat tak? 30 mata memandang ni. Boleh faham ke? Boleh faham tak dia punya flow dia? 9% darab 6 juta unit darab RM RM1 darab 7/12. Okey, boleh. Alamak. Okey, dapat tak? Boleh. Okey, alright. So, dapat jawapan berapa? Dapat jawapan berapa? Okey, boleh tak bantu cikgu kira? Yang ni berapa? Yang ni berapa?
Yang ni berapa, yang ni berapa. Sajalah TikTok ni. Dia suruh cikgu end live lah. Sabarlah. Okay, cuba kira. 9% darab 6 juta. Ni RM1 lah. Darab 4/12. Yang ni dapat berapa untuk dividen interim? Dia bagi warning dah 2 kali dah ni. Nanti kok tiba-tiba tertutup ni nanti. Faham je lah ya. Risau pula besok. Aduh. Okay, cepat. Share keutamaan. Entah tak tahu. Dia cakap pasal apa? Inaktif. Apa benda tah. So, biasa kan kalau dekat TikTok punya ni, dia kena ada orang sebenarnya dekat situ. Jadi, bila ada orang, baru dia nampak macam, live ni aktif. Macam gitu. Kalau tak ada, dia consider macam live kita ni inaktif. Macam tu. Ni formula. Yang ni formula. Teacher bagi gambar orang. Kalau ada tu tunjuk gambar orang. Kalau ada tunjuk gambar orang. Kelakar lah. Ke formula yang awak masukkan. Tak ada orang. Tak. Dia tak boleh letak patung. Dia kena ada movement. Orang movement. Sebab tu korang perasan macam tangan cikgu macam ni tadi. Sebab cikgu nak bagi macam, ada orang ada tangan ni. Macam tu. Aduh. Okay. So, ni formula dia. Boleh bantu kira. Yang ni boleh bantu kira. Dapat berapa ya? Kalau dividen interim share keutamaan, you all dah kira dapat berapa? Dung 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 dung. Okay, boleh? Dapat berapa? This one dengan this one. Kira-kira terus kali pun boleh. Sensitif tunggu. Iya. Dia kan banyak pantang larang. Sebut nama platform lain, nangis. Manja. Dia manja sikit. Okay. Dapat berapa? 100. Yang ni ya, Maisara. 180,000. Okay, cantik. Kalau dividen akhir pula, dapat berapa? 4/12 sebab dia 4 bulan je. Ya, betul. Dari tarikh dia ni. Dari tarikh dia dapat duit. Jadi bulan 7 tak dikira sebulan. Dia akan start bagi 1 bulan depan. So, bulan 1 bulan 8 sampai 30 bulan 11. Okay, so dividen akhir dapat berapa? Faham. Alhamdulillah. Yang ni dapat berapa? 315,000. Alright, nice. Tak ada kalkulator. Esok tak ada paper ke? Okay. Ni. Next. Share biasa. Untuk share biasa sangat-sangat senang guys. Sangat-sangat senang. Okay. Nampak sen? Sen darab bu. Sen darab bu. Share biasa bersamaan dengan sen darab bu je. Yang ni pun sama. Share biasa sen darab bu je. Tertinggal. Faham? Okay, sen. Hati-hati ya. Kalau you all nak buat sen-sen tu, 3 sen ya. Bukan 30 sen. So, 0.03. Darab BU. BU tengok sini je. Semua tak payah tengok soalan dah. Tengok dekat you all punya ni je. Okay, so 2.5 juta ataupun 2,500,000. Okay, kirakan dapat berapa? Yang ni 5 sen. 0.05 bukan 0.5 ya. Okey, dapat berapa? Ni. Kalau sen darab bu. Kalau keluar objektif kan. Kalau lah keluar dia suruh kita kira share biasa. Dapat makan terus tu. Sen darab bu je. Tak payah bur. Okey. RM 750,000. Okey. Kalau yang ni macam mana? You all, cikgu rasa cikgu kena habiskan by soalan ni je lah. Soalan yang kedua tu, kalau you all nak cuba buat sendiri, boleh. Kalau you all nak tengok answer, sekejap lagi cikgu tengok soalan yang tahun bila punya. Okey, yang ni. 75,000 je. Okey, boleh je. Kita letak 75,000. Okey, 125,000. Okey, dapat betul lah?
Okey, kenapa cikgu cadang, cikgu recommend korang untuk buka bentuk jadual ni kan? Sebab kadang-kadang ada soalan dia akan tanya gini tau. Okay, cuba tengok sini. Soalan ni tanya apa? Soalan ni tanya berapakah dividen interim? Berapakah dividen akhir? Kalau dia tanya berapa dividen interim, awak kira total gini je. Awak just tulis kat bawah ni. Total ni campur total ni. Itu total dividen interim. Kalau dividen akhir, total ni campur total ni. Itu dividen akhir. Dah dapat jawapan terus. Dapat. Kalau soalan tu tanya, hitung dividen yang diterima share keutamaan. Hitung dividen yang diterima share biasa. Kalau macam tu dia ke kanan. So yang ni tambah dengan yang ni. Dapatlah dividen share keutamaan. Kalau share biasa, yang ni tambah dengan yang ni. Dapat dah dividen share biasa. Gitu. Dia macam 2 in 1 dah. Dapat tak? Boleh ke? Faham ke? Okey, boleh? Faham tak? So, jadi kalau dalam jawapan ni, ke bawah lah je lah. So, kalau dividen interim bersamaan dengan RM180,000 tambah RM75,000. Dapatlah jawapan berapa? Dah siap. Kalau dividen akhir, tambahlah atas tu. 3RM. Make sure kalau RM, tulis RM. Kalau unit, tulis unit. RM315,000 tambah RM125,000. Dapat jawapan. Okey. Boleh faham tak setakat ini? Boleh faham tak? Ada soalan tak dekat sini? Tengok soalan jap yang 7 bulan dapat mana tadi? Kat sini cikgu dah buat timeline. Timeline ni dekat dalam soalan ada. Yang ni akhir tahun. Yang ni akhir tahun dia. Dalam soalan ada. Yang ni awal tahun. Kita yang tetap. Kita yang letak. Kita letak based on akhir tahun dia bila. Okay, lepas tu cikgu letak tarikh dia. Tarikh terbit bila. Tarikh dapat duit bila. Tarikh dividen interim bila. Okay. Nak tahu dividen akhir, kita kena tengok daripada tarikh ni. Iaitu sehari. Selisih sehari. 1 bulan 12. Sampai 30 bulan 6. 7 bulan. Okay, boleh? Dapat tak? Okay, dah siap. Okay, last dekat bawah tu. Soalan pendek bolehlah jawab. Kalau karangan, innalillah. Tak apa. Yang penting kalau karangan keluar kan. Yang ni dah faham dah. Yang ni dalam kepala otak dah ni. Yang ni dalam kepala otak. Yang ni penting. Yang ni penting. Sebab soalan seberapa panjang karangan sekalipun, dia tetap dalam setahun. Dapat? Sebab dividen biasa kita akan kira setahun punya. Macam tu. Okay. So, kiralah setahun macam gitu. Okay. Hari tu kita buat soalan karangan tu yang mana satu Wawa? Hari tu cikgu rasa cikgu ada buat sekali yang bentuk ayat panjang betul. Dalam satu ayat tu kan dia ada 2 kali terbitan. Kalau 2 kali terbitan tu maksudnya dia dah terbit sini 1. Dekat sini dia ada terbit 1. Lepas tu kat belakang dia lagi terbitan 1 lagi. Okay. Kalau terbitan-terbitan kedua dengan terbitan ketiga, bermaksud awak punya timeline kena lagi panjang. Terbitan awak kena sangat panjang. Gitu. Tapi apa-apa pun, buat dalam satu timeline je. Jangan tiba-tiba nak ada timeline kedua, timeline ketiga, tak payahlah. Okay. Tak ingat kan? Cikgu tak ingat. Tapi ada satu kali kita jumpa terbitan 2, terbitan ketiga. Okay. Kalau yang kita terbitkan tu, selepas daripada dividen interim. Contohlah ya. Dividen interim kita 30 hari bulan 11. 30 hari bulan 11. Tiba-tiba kita buat terbitan kedua tu contoh bulan 12. Jadi untuk terbitan kedua dia cuma ada dividen akhir sahaja. Dia tak ada dividen interim. Dapat? Kalau terbitan kedua sempat 1 bulan. Contoh dia terbitkan dan dapat duit tu 1 hari bulan 11. Dia sempatlah dapat kat sini. Dividen interim 1 bulan. So 1/12. Kalau yang akhir tahun ni, dia akan dapat juga dividen. Untuk yang baru tau, yang terbitan kedua, ketiga tu. So yang akhir tahun,
dia akan dapatlah 7/12 juga. Sebab dia sempat sebulan sebelum dividen interim. Macam tu. Okay. Nak cincot semua. Ni formula dia. Buruk dah sikit tulisan. Okay dah. 3, 2, 1. Cekak. Okay. 3, 2, 1. Cekak. Okay dah. Okay balik cikgu nak tunjuk yang last ni. Tadi ada yang tanya pasal Titan share ke dalam Jurnal Am kan. Okay, you all ingat yang Jurnal Am tu tak? Bateri cikgu tinggal 16 dah. Ingat tak? Memanglah lain. Phone kita tak sama. Phone kita pun lahir pun tahun lain-lain. Betul tak? So bunyi lain lah. Okay. Cepat. You all ingat tak kalau kita nak terbit dalam Jurnal Am, kalau kita nak buat dalam Leja, macam mana? Biasanya kan kalau keluar soalan syarikat ni kan, biasanya dia mesti ada combine ni, apa nama? Combine soalan. Mana tahu dia combine dengan Jurnal Am bukan. Biasa kalau dia combine boleh combine dengan buku tunai belanjawan tunai. Gitu. Buku tunai ke, belanjawan tunai ke, penyataan-penyesuaian bank ke, yang markah sikit-sikit. Dia tanya dengan pembetulan kesilapan ke, ataupun I don't know, boleh jadi macam-macam. Okay. Alright. Okay, korang ingat tak kalau Jurnal Am nak record macam mana? Okay, cikgu bagi hint lah ya. Cikgu bagi hint. Okay. First thing first. Okay, jom kita buka Jurnal Am. Tak apalah, cikgu tak nak buka, tapi tak apalah. Exam tinggal 2-3 hari lagi kan? Buat je lah. Ralat pula nanti. Sekali dia keluar. Bestnya kalau dia keluar. Kalau syarikat keluar kan, korang nak jawab tak soalan ni? Jujur lah. Korang nak jawab tak soalan ni? Kalau korang ada pilihan, nak jawab tak soalan syarikat? Nak pilih tak soalan syarikat? Yang debit kredit tu, betul. Debit permohonan share keutamaan. Okey, laju. Wawa dah hafal dah ni. Wawa dah hafal confirm. Kalau pendek, Wawa jawab. Kalau karangan, tinggal. Kecuali soalan dia tanya berbayar penuh. Kenapa kalau dia tanya berbayar penuh? Dia bukan tanya berbayar penuh. Dia memang akan bagi bila dia berbayar penuh. Sebab mana ada kita jual saham orang tak bayar. Maksudnya, kalau kita jual saham, orang beli, mestilah dia bayar. Mana ada kita jual saham, orang bayar, pakai niat. Tak ada. Dalam bisnes tak ada pakai niat je. Okay? Mesti ada berbayar penuh punya. Jangan risau. Saya takut tak boleh jawab. Dia tak ada yang berbayar penuh. Tak ada. Memang ada punya. Kerisauan awak tu tidak berasas. Tak payah risau. Debit. Kredit. Okay. Alright. Kan? Nak tengok apa, dengan niat nak habis SPM, nak tengok Netflix kan. Lepas tu tak bayar subscription. Tak apalah, kita tengok Netflix pakai niat je. Boleh tak macam tu? Tak sabarnya nak habis exam kan. Mesti you all nak marathon movie kan. Lepas tu nak tidur kan. Betul tak? Alah, dah tahu dah. Tak payah cakap tau. Tak payah cakap. Sebab dah tahu. Okay, macam biasa. Ada tarik. Ada butir. Okay. Student cikgu lagi berapa subjek? Mostly last dekat econs. Last. Okay, so tarikh, butir, debit, kredit. Okay guys, untuk Jurnal Am ni, dia ada... dia ingat tak yang kita ada buat flow-flow ni? Kita letak tarikh-tarikh ni kan? Okay, kita letak tarikh-tarikh ni kan? Okay. Kalau kita terbit, dia ada debit, kredit. Kalau kita dapat duit, kita ada debit, kredit. Kalau kita pulang duit, ada debit, kredit. Dapat tak?
Setiap transaksi tu dia ada debit kredit dia. So first kali bila kita terbitkan saham, kita jual saham, bermaksud kita sedang menambahkan modal shareholder tersebut. Jadi kalau kita nak menambahkan modal shareholder di dalam company kita nak menambahkan akaun modal tau, akaun equity pemilik. Jadi kalau modal bertambah, dia akan duduk belah mana? Kalau modal bertambah, dia akan duduk belah mana? Dalam batleh, kita nak menambahkan hak-hak shareholder tersebut. Okey, kita akan jual saham, bermaksud modal shareholder tersebut dia akan bertambahlah dalam company kita. So, dia akan duduk bahagian kredit. So, hati-hati dengan tarikh. So, tarikh dia adalah 2024. Okey, date dia ikut. Dia ada dua je dalam situasi ni. Terbit dan juga dapat duit. So, terbit 18/7, dapat duit 29/7. So, terbit 18/7. Julai 18. Alright. So, kredit dia apa? Kredit dia adalah akaun modal 9% share keutamaan. 18 Julai ke Jun? Julai kakak. Julai. Okey. Banyaknya typo. Orang ngantuk ke? Okey. So, kredit akaun modal 9% share keutamaan. Okey. Debit. Selagi mana kita tak dapat duit, selagi itu tidak boleh mention akaun bank. Okey. Logik lah Kalau kita jual something, kita hanya record duit duit yang masuk dalam bank tu, kita hanya record kalau kita dah dapat duit saja. Dividen letak debit kemis. Tidak. Dalam ni, dia cuma nak tahu jurnal am untuk terbitan share sahaja. Tidak melibatkan dividen. Dalam ni tiada dividen. Dividen tidak direkod dalam jurnal am. Hanya kita record terbitan share dan dapat duit sahaja. Okey, jadi kalau kredit akaun modal 9% share keutamaan, okey, so debit ni adalah, yang ni cikgu panggil dia akaun transit. Okey. Oh, yang batleh tu apa? Batleh ni untuk kita record yang ni lah. Akaun modal permohonan. Yang ni terbitan share nama dia. Permohonan modal 9% share keutamaan. Okey. Permohonan. So, akaun permohonan ni dia macam akaun transit. Ya, akaun sementara. Akaun transit. Alah, biasanya macam you all masa tadika dulu. Nak tunggu sekolah, nak tunggu mak-mak ambil petang, you all transit dekat sekolah agama, dekat Taska dulu kan. Macam gitulah. Jadi, akaun permohonan macam gitu. Dia singgah sementara, sekejap je duduk kat Taska tu. Nanti bila dah dapat duit, dia keluar lah. Akaun permohonan ni takkan lama-lama, dia sekejap je. Okey, so berapa nilai dia? So, yang ni lah. 6 juta darab dengan RM1. So, dapatlah 6 juta ringgit. Bestnya dapat duit banyak macam gini kan? Okay, so yang ni cikgu tu dia pakai warna merah ni tau. Warna merah ni tak payah tulis pun tak apa. Yang ni cikgu just nak bagi tahu je. Yang ni nama dia terbitan share. Terbitkan share. Hanya untuk rumah singgah. Macam RNR. Macam RNR. Okey, lepas tu tarikh yang sama juga ada untuk debit dan kredit untuk akaun modal share biasa juga. So, modal share biasa. Jadi, siapa-siapa yang beli modal share biasa, kita nak tambahkan diorang punya hak, so dia akan jadi kredit akaun modal. So, debit sama je macam akaun transit juga. Permohonan share biasa. So, berapa nilai dia? Bur saja. Dalam ni hanya bur, tak ada percentage. Hanya bur. Bur saja. So, 2.500.000 darab dengan 50% dapat berapa? 2.500.000 darab dengan 50% berapa? Letak kat nilai sini. Tarikh Julai 18. Okey, dapat? So, nilai tu letak kat sini. Okay, next. Okay, next kita dapat duit pula. Okay, so kita dapat duit 20. Tengok sini je. 29 hari bulan 7. Okay. Okay, 1.250.000. 1.250.000. Okay. Next. Now, kita dah terima bayaran. Terima bayaran ni maksudnya kan kita dah jual saham. Takkanlah kau tak nak duit. Mestilah kau nak duit juga kan?
Betul tak? So, bila kita dapat duit, kita dapat collect duit daripada kita punya shareholder. Bermaksud, apa jadi dengan duit kita dalam bank? Bank! So, dia akan jadi duit dekat dalam bank kita akan bertambah. So, bank kan aset. Aset bertambah on debit side. So, dia akan jadi debit bank, kredit. Kita akan keluar daripada account transit tadi tu. Account permohonan. Modal dah. 9% share keutamaan. Okay. Lepas tu dalam masa yang sama, terus tulis je. Untuk yang nak terus tulis ni pun boleh. Sebab tarikh dia sama je. Permohonan share biasa pula. Permohonan share biasa. Boleh je. Penerangan selalu kena tulis tak? Kalau diminta, tulis je lah. Biasanya kalau untuk General Am tengok soalan, tengok jenis soalan jugalah. Kalau dia kata diperlukan, tulislah. Sebab dia tak ada, dia bukan ada apa kita panggil markah yang spesifik dekat penerangan tu, tak ada pun. Okey, kalau dia tulis diperlukan, dan tulislah. Okey, so dekat sini kita letak balik. Kan sini kan permohonan kan belah debit kan. So kita pindah dekat bahagian kredit. So kita letak sini 6 juta. Okey, lepas tu permohonan share biasa pun sama. Yang ni 1,250,000. Situ debit, sini masuk kat kredit. 1,250,000. Ni trial apa? Ni trial Terengganu 2024. Okey, lepas tu total dia masuk ke debit. 7,250,000. So, tu adalah berapa duit yang kita dapat. Faham? Apa jadi kalau duit yang kita dapat ni, katalah kita dapat 8 juta. Katalah kita dapat 8 juta. Apa kita nak kena buat dengan 8 juta tu? Apa kita nak kena buat dengan balance dia? Sedangkan kita jual saham yang ni je dengan yang ni je. Tiba-tiba kita dapat sampai 8 juta. Apa nak kena buat dengan balance je tu? Boleh tak kita simpan? Ataupun ada student tanya itu, kalau kita dapat duit lebih kan cikgu, kita tak boleh ke keluarkan je lah saham lebih tu? Keluar je lah saham lebihan tu ikut duit yang kita terima. Jawapan dia tak boleh. Sebab setiap terbitan dia dah ada limitation. Kita limit kan nak 2 juta je kita akan terbit dan dapat duit. Kalau ada lebih, tolong return balik. Jangan makan. Haram. Jangan buat-buat tak tahu. Hutang bawa ke mati, no? Kang dah mati, Kang. Susah. Nanti masuk mimpi sorang. Okey. Jadi kalau ada lebihan, kita terlebih dapat duit, pulangkan. Return balik. Okey. Boleh? Pukul 12 lah. Dah habis. Okey, kita habis awal lah. Kita bagi laluan dekat kawan-kawan kita yang nak exam esok. You all exam esok kan? Okey. Oh, by the way, ada lagi satu soalan. Yang ni kalau you all nak buat sendiri boleh tau. Yang ni soalan Pahang 2019. Biasa lepas cikgu buat yang ni, cikgu buat dengan student yang sebelah ni. Sebab yang tu soalan senang. Lepas tu masuk kat sini. Yang soalan yang panjang sikit. Okey, kalau nak buat sendiri boleh try buat soalan 2019. Okay guys, dapat something tak malam ni? Okay, kita dapat something tak malam ni? You all dah take note kan? Okay, hopefully kalau lah keluar soalan ni and dekat soalan soalan pilihan tu kan. Lepas tu tiba-tiba ada keluar soalan yang you all tak boleh jawab. Tolonglah cuba buat. At least buatlah. Janganlah keluar. Hopefully keluar lah. Hopefully keluar. Ada rezeki keluar. Keluar soalan yang mampu dijawab. Jangan keluar tak boleh jawab. Yang mampu dijawab. Malas nak baca. Faham? Kalau cikgu kan, kalau keluar soalan ni berbanding dengan soalan penyata. Katalah dia keluar soalan record tak lengkap perbandingan, cikgu jawab soalan share. Kalau dia compare dengan apa yang soalan penyata-penyata yang kena prepare banyak,
yang dekat soalan pilihan. Katalah dia keluar belanjawan tunai. Kalau belanjawan tunai, jawab belanjawan tunai. Belanjawan tunai senang. Cuma dia banyak lah sikit. Saya harap markah 1 off pun cukup. Cukup ke? Cukup ke? Oh, by the way, cakap pasal 1 off ni kan. Cakap pasal 1 off tu kan. Tolong semua, kalau macam siapa-siapa dekat sini yang macam template macam apa 50-50 tu kan. Tolong walau apa pun jadi dalam exam hall awak, walau apa pun jadi dalam kehidupan awak, tolong habiskan benda yang awak dah mulakan. Okay. Tolong habiskan apa benda yang korang mulakan. Kalau korang dah start dengan akaun perdagangan akaun terugi tu kan. Mana akaun perdagangan akaun terugi ni kan. Korang dah start dah. Dah sampai sini dah. Alamak, banyak benda aku tak tahulah. Banyak maklumat tambahan tak settle lah kan. Tak apa. Awak buat je sehabis baik awak. Maklumat tambahan macam mana sekalipun selesaikan. Dan jangan tinggal untung kasar. Jangan tinggal untung bersih. Jangan tinggal modal kerja. Jangan tinggal. No matter what happen, habiskan sampai PKK. Habiskan sampai LBS. Apa pun jadi, habiskan. Okay. Sebab markah-markah 1 off tu adalah berdasarkan pengiraan yang you all dah buat tau. Okay. Dia jangan yang ini tak isi, tiba-tiba dah ada modal kerja. Kalau yang itu tak dapat markah langsung. Yang membolehkan you all dapat markah, you all isi maklumat ni, you all isi maklumat ni, you all isi maklumat ni. Tiba-tiba kira kat sini salah, tak sama macam jawapan. Okay, yang tu ada markah. Sebab markah pengiraan ni berdasarkan pengiraan ini tolak yang ni dapat berapa. Macam tu. Okay, faham tak? Okay, so kira lah gitu. Lepas tu pure ke, akaun semasa ke. Apa lagi? So tadi ada tanya last minute tu kan. So yang last minute, you all recap balik dekat template. Take note balik, baca balik formula-formula yang you all dah lama tinggal tu. Okay. Alright. Okay guys, cikgu rasa kita start dekat sini dulu. If ada apa-apa soalan, boleh DM cikgu dulu. Alright, so untuk esok insya-Allah. Okay, so untuk esok insya-Allah kita buat record tak lengkap analisis. Okay. Our finale untuk esok ya. Okay, siapa yang free bolehlah join besok insyaAllah. Okay guys, thank you so much for your time. Hopefully you all gunakan masa-masa last ni untuk final ulang kaji. Alright, selamat malam. Assalamualaikum. Jangan lupakan YouTube. Okay, thank you Diary. Thank you Wawa. Thank you Ina. Okay, siapa lagi ni yang join? Thank you so much. Jumpa besok insyaAllah. Bye. Assalamualaikum. Dadah.